Setiap usahawan harus ada sekurang-kurangnya 5 dinar dalam simpanan. Cabaran mereka menjana keuntungan itu satu hal, tetapi untuk mengekalkan nilai keuntungan adalah satu cabaran yang lain. Sebab itu ramai usahawan yang celik kewangan memilih emas, khususnya saiz 5 dinar. Kebanyakan usahawan dapat untung yang besar, tetapi apabila duit disimpan dalam bentuk tunai, nilainya susut akibat inflasi dan aliran keluar yang tidak terkawal. Dengan harga sekitar RM10,000, 5 dinar ini sangat sesuai dijadikan sebagai medium untuk anda meletakkan untung bersih yang belum digunakan. Ia bukan sahaja lebih menguntungkan berbanding simpanan di bank, malah boleh digunakan sebagai modal atau simpanan jangka panjang. 5 dinar bukan sekadar simpanan, tetapi sebahagian daripada strategi kewangan yang bijak untuk mengembangkan kekayaan, terutamanya usahawan. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian keuntungan bisnes dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.